Apa khabar semuanya? Sekarang ni kita di Greek. Daripada Lebuh Raya Utara Selatan nak ke Greek 2 jam guys. Sebab saya bawa tak laju. Okey geng. Kan Greek ni dia macam dia maju sikit lah daripada pekan-pekan di Perlis, Kedah. Kan Greek ni tak ada apa guys. Okey, ni kedai yang saya selalu makan lah dekat Pekan Greek. Harga pun tak mahal. Okey lah kedai ni. Recommend lah kalau datang Greek, datang kedai ni. Makan 2 orang, 3 orang, bawah 30 boleh dapat kalau minum air kosong. Greek ni kampung ulu. Kebanyakan orang Greek, orang Kelantan, orang Kedah geng. Banyak orang yang ada kat sini dia sebab dia tak suka duduk sini. Sebab selalu hujan. Lepas tu tempat ni tak ada hiburan sangat. Mereka banyak pindah Kuala Kangsar lah ataupun Lenggong. Banyak orang tempatan dah pindah daripada Greek ni sebab tempat ni sangat sunyi geng. Kebanyakan penduduk baru kat sini daripada Kedah, Kelantan. Orang tempatan banyak dah pindah luar. Selalunya mereka akan duduk di bandar besar lah, seperti Taiping ke, Ipoh ke, Penang. Sebab Greek ni tempatnya untuk yang ada tanah okey lah. Okey, lagi satu taraf hidup warga Greek ni boleh dikatakan T20. Kebanyakan mereka ada tanah, estate, tapi mereka pilih meniaga. Macam ni kan, kedai ataupun van macam ni kan. Ni semua kedai toki-toki ni. Sebab kat Greek ni meniaga laku, askar banyak. Selalunya dekat Greek ni pekebun lebih kaya lah daripada penjawat awam lah. Income mereka pun lebih tinggi lah daripada penjawat awam ataupun pekerja swasta lah. Sebab saya punya jiran, dia orang Greek, dia sangat kaya geng. Dia jual apung balik je, tapi dia sangat kaya. Saya pun tak tahu apa dia bela. Apung balik dia tak adalah laku sangat, tapi dia kaya. Kereta baru semua dia mampu beli geng. Okey geng, kalau anda datang ke Pekan Greek ni, anda boleh beli macam-macam buah-buahan, cikedi. Sebab kalau anda selalu masuk kampung orang asli macam saya akan beli benda ni bagi ke orang asli. Dapatlah pahala. Okey geng, ini arena Greek ni tempat orang meniaga kuih. Kalau datang sini atas pukul 3, macam-macam kuih ada. Kebanyakan peniaga sini daripada Pengkalan Ulu. Mereka ni kaya geng. Walaupun minyak subsidi mahal, mereka terpaksa geng. Sebab peniaga ni menawarkan income yang banyak geng. Macam saya cakap tadi, T20. Kaya geng orang Greek ni. Bukan saya tipu. Saya tak tipu. Orang Greek ni lain macam geng. Ada dikatakan bahawa mereka ni bangsa Reman geng. Reman ni macam saya cakap sebelum ni lah, mereka ni macam darah-darah belah-belah ni lah, Indo-Cina. Okey geng, sekarang ni kita di Banding. Kita jangan risau geng, jalan ni penuh dengan mak motor geng. Kalau rosak tak ada masalah. Okey, jalan Greek ni sejak pemerintahan kerajaan PH, DAP ke UMNO ke, dia semakin cantik lah. Jalan lubang pun dah tak ada, jalan pun semakin besar, lampu ada malam-malam, jadi tak takut lah. Kalau nak naik tak jam, naik daripada pukul 3 sampai pukul 6 memang jalan tak jam guys. Kalau anda nak datang sini time gajah, atas pukul 6 gajah banyak. Gajah pun pandai, dia tak kacor. Dekat belah kanan sini Banding Greek ni membuatkan ekonomi lah. Ekonomi, banyak orang Kelantan pindah ke Greek lah sebab ekonomi. Sebab dekat Greek ni makanan pasar malam ke apa-apa meniaga pun menjadi geng. Sebab ramai orang, askar ramai sini. Askar kuat makan geng. Okey, daripada Banjaran
Titi Wangsa tu dah kira dalam kawasan Perak. Okey, sekarang ni saya dah sampai ke jalan Rantau Panjang Jeli. Saya akan ikut jalan ni untuk ke Kota Baru Tumpat. Sebab saya tahu jalan daripada Kota Baru ke Pasir Putih macam jam. Okey guys, untuk hari ni kita akan ke Rantau Panjang geng. Saya nak makan laksa siam. Okey guys, jumpa lagi. Bye.